buat live. Ya, live makan lagi. Ya. Kita orang makan buat live bila kita orang nak makan. Sebab kita orang nak teman. Sebab kita nak korang teman kita orang. Sebab kita orang nak korang. Sebab kita tak make up pun ni. Ni macam baru lepas solat tadi. Alhamdulillah. Ni air wuduk je ni. Air wuduk. Comellah korang ni. Terima kasih. Terima kasih. Hari ni kita orang makan dekat Botan. Bukan Botan Nikah apa? Lokaras. Tak bagi tahu kot weh. Kenapa? Tak bagi tahu kot weh. Saya sangat lapar. Sebab Duduk gerak-gerak kat meja. Macam mana nak elakkan kuat makan ni? Dia semua betul lah. Inilah azam kita orang tahun ni, iaitu kurus. So hard. Azam untuk menjadi gemuk, azam untuk menjadi kurus ni so hard tu tak? Ada orang tu sampai 7 tahun untuk gemuk tak? Gemuk-gemuk. Macam Ica pun azam dia dah berapa tahun dan tak kurus-kurus. Ya weh. Makan jelas lagi boleh. Ya Allah, ya Allah. Aisyah harap Aisyah tak ada selera. Tengok ni, sado gila. Kecil je. Boleh sentuh diri sendiri ke? Kecil je. Ouch. Lina, bila konten baru? Alamak, rasanya next konten adalah celebrate 400k. Tapi itulah tak ada pun yang nak sambut dengan Rina. Sedapnya weh, aku dah terbayang dah. Sabar station. Korang nak tahu tak kita orang order apa? Rina order chicken chop. Echa ada apa? Aisyah order nasi goreng, kongsi dengan Rina dan juga sirloin Tak, steak. tak perlu kot nasi goreng kongsi dengan Rina. Makan je lah seorang. Malu lah. Dan sirloin steak and Aisyah order ice, mineral ice. Rina order Earl Grey tea. Weh, aku lupa nak cakap no sugar. Tak, Earl Grey memang tak ada sugar. Oh ya. Kalau untuk next event bubur Aisyah dekat Puchong, Rina tak masuk. Rina dengan Aisyah dah kurus dah tu. Wow, thank you. Ada juga yang nampak kita orang kurus. Biasanya ada orang kawan nampak dia tengah gemuk. kita orang gemuk je. Breakfast pun cantik korang ni. Thank you, thank you. Lapaknya, lambatnya cepat sikit. Baru order. Masalahnya tak ramai pun orang kat sini. Kalau nak skincare rutin, tak boleh. Itu hanya rahsia Rina dengan Tuhan saja yang tahu. Cik siapa tu? Senyum-senyum. Cik siapa tu? Boleh tahu tak cik siapa? Okey, air kita dah sampai. Tapi bukan tu yang Rina harap. Tak, minum keluar. Tea. Ya. Thank you. Ada suka silap. Alright, saya pergi lapar. Mega, luar eyeball. Live makan pun 7k, geng. Biasa je. Road tu 10k ni korang. Road tu 10k. Semalam sampai 18k dia. Ya ke ya Allah? Korang buat apa tengok kita orang makan? Malulah. Macam ni. Ada tak rancangan jajan cik makan tu orang panggil kita? One. Tak nak makin gemuk lah. Kita bila kurus macam tu. Rina order. Panas. Suka dapat makan. Rina order 1 pot Earl Grey tea. Lepas tu dia ada bagi satu sugar ni. But no, say no to sugar. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Chef. Dia tak nak tuang lagi sebab dia panas. Bila keluar dulu asap dia. Echa gampang. Dia kata ada gampang. Ya, gampang senyum. Pandainya adik twist benda tu. Tadi kau nak buat live sangat. Akak sebelum aku tak kena buat live, kau nak buat live dulu kan? Kenapa? Sama-sama. Sama-sama lah. Ni adik punya jawab. Mana ada orang minum air teh kecil macam ni? Mana ada orang Dia nak minum bodoh air aku macam lah.
Bagi ada sikit ais. Minta kat abang tu je lah. Jangan kacau aku. Bagi satu. Kena restrict. Dia kacau aku. Bagi satu je. Dia kacau. Dia kacau aku. Minta kat Saya kau. puasa. Ya Allah. Selamat berbuka. Now wish dulu lah. Apa tu? Happy iftar. Happy iftar. Diamlah. Tak baik tengok Aicha tak nak pun wish kat awak. Aicha baca komen tu buat sendiri. Baca komen lah ya Allah. Kita bagi Rina ke? Muka akak macam semsat. Maksudnya? Tu uni. Rina memang forever young. Waktu ni Forever young. Korang ni dah tua. Adik boleh diam ke? Tak boleh. Crush Rina tak boleh tahu ya Rina dah berumur tu. Okay, shh, diam. Akak crush kau tu pun dah tua. Shh, dia tak boleh tahu umur Rina berapa. Jangan bagi tahu dia tahu. Please guys. You guys have to make it secret. Tak ada siapa tak boleh tahu umur Rina berapa, okay? Siapa crush Rina? Yang penting tak ada kat dalam AI lah. Yang penting bukan budak AI lah. Taswin, thank you Taswin. Taswin macam tanya tak dapat lagu tu dia ke? Anda apa? Macam Tadi saya pun nak buat. Tadi saya pun nak buat live korang. Akhirnya. Kena geram betul lah dia ni. Lepas aku je cakap penat tak? Dah kau pula cakap. Aku memang tak suka bercakap lah buat live. Tanyalah semua yang masuk dalam aku. Panas lah bila nak sejuk ni. Lepas tu orang tu pergi air sedut. For what? Aku nak dia bersejuk nanti berais. Kalau aku ni pada panas cair lah ais aku. Itulah kau dulu tak belajar sains. Sekarang bodoh. Sains tu aku punya main course Rina. Engkau tu boleh account tapi tak biru. Kenapa tak ada kira kau tahu apa? Akaun aku apa A tau. Rina ada ke kat belakang? Kau siapa? Rina bagi 3 nama talent. Terlepas dah. Comel je adik-beradik ni on. Biasa je. Kalau Rina you comel. Haram tiup. Tak boleh tiup ke? Pula dah. Kipas boleh? Panas ni, panas. Pelapor. Jangan korang tak larang nak bercakap. Rina sakit perut lah. Rina sakit perut je tadi kenapa? Beria sangat. Nah, ais kau dah cair. Dia acah-acah macam make up. Acah. Very snack. Nasi goreng. Oh, thank you. Sini. So, thank you. Oh, ada satu. Macam tadi lapar. Sate. Sate. Sate apa macam ayam goreng ni? Mana ada lah. Rasa lah tadi. Oh, tu yang dia buat? Nasi goreng. Bismillah dulu Rina. Yelah. Korang makan dulu. Oh, bestnya. Best je? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh basah kampung ke? Oh, dia tulis lokal rasa. Rasa nature. Ha? Macam ni tu, macam ni. Rasa macam nasi goreng. Okey. Beras dia salah guna. Basah. That's good. Rasa dia cukup. Kongsi makanan ke? Tak apa. Dia azam baru. Makanan Belajar lain. makan sebelum. Tahan sebulan je. Nanti laju balik.
Tahan beberapa suapan. So good. Sampai nasi nak nangis. Ini sebab lapar. Berlapar dah dia. Bestnya makan waktu yang lapar gila lah paling best. Dan cili dia banyak ni. Oh, cantik. Sebenarnya cili dia macam mengkickkan lagi nasi goreng. Si ada acar. Semua pernah makan nasi goreng ada acar. Kakak punya? Dua-dua. Mana kita makan? Chicken chop? Ya, chicken chop dia. Dia dah mengganggu dia berapa? Tahu sikit, tahu sikit. It's okay. Oh, thank you. Wah, ya Allah menarik juga Rina punya. Itu apa dia? Subhanallah, Echa. Thank you. Echa ni perut dia portion lelaki dah. Tapi nasi goreng Echa paling sedap. Oh, ingat Echa makan. Ni lah. Dia seorang. I want to cry. Guys, Everything. so good. Lagi sebab lapar. Lepas tu makan dekat sedap. I will enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. But there's a lot of rice. Itu daging apa dia? Sirloin. Sirloin. Oi! Cool. I just love food so much. Tapi nasi goreng tu lagi sedap. Makan nasi tak pernah. Itu dekat Melayu ke? Kita boleh beli nasi. Agak aku salah tap pen jadi kok. Tak nak. Aku salah tap pen kan. Tapi nak beli apa? Salah account. Tak apa, lagi ni nak baiki. Kenapa comel sangat? Tak tahulah. Dia rasa apa yang dia nak buat semua comel. Korang yang nampak benda tu comel. Saya rasa ni biasa je. Dia nak comel dekat mata yang tepat. Luar dia cari sikit lah. Kalau pekat, dia suka yang pekat. Ya, rasa dia percaya.
Tak ada dah makanan kita. Is yours good? Tak rasa dia punya lagi. Boleh. Adik kenapa tu? Lemak. Mesti. Buat pisau. Okey, kena end dulu. Echa sambung.